Di situ 6 botol saya guna. Saya sebelah kiri dan saya tak boleh naik tangga 4 tahun. Saya buruk ni melebihi 200 kali. Makanya ambil lah dengan 50 riyal. Alhamdulillah syukur sangat-sangat. Cikgu Asihah pergi ofis saya, kenalkan dengan BC. Mula-mula saya tak say. Banyak dah duit saya, beratus-ribu beli. Hak makan, hak comor, hak apa, semua saya beli. Saya ni suka sebenarnya makan produk sebelum ni. Jadi saya cuba BC. Sampai saat ni saya boleh naik tangga, saya tak perlu. Dan saya dapat duit lagi dengan produk ni. Mula-mula saya guna, saya balik kat suami saya. Saya ni jarak jauh. Saya duduk KL. Saya boleh guna dan dah cangkul. 4 tahun dah saya tak guna. Saya semua kata ke mak saya cacat. Mak saya kata, dok. Saya kata saya cacat. Dan saya ni tak boleh bagi kalimat. Hak hijau saya ni saya tak boleh bagi sebab tangga tu tinggi. Saya pernah naik sekali turun. Semua peserta jentera JPS, saya kerja JPS. Masuk bilik baru saya turun. Itulah saya. Tapi sekarang ni saya pakai kasut bertulis saya pakai kasut bertulis dan saya boleh naik tangga. Alhamdulillah.